Aksi kelayakan Piala Asia 2027 kembali bersambung dengan perlawanan kelima kumpulan F menjadi tumpuan antara Nepal vs Malaysia yang bakal berlangsung di gelanggang Harimau Malaya. Pertemuan ini dianggap cukup penting buat anak-anak didik petir Klamovski bagi meneruskan rentak cemerlang dalam kempen kali ini sekaligus mencerahkan peluang untuk layak ke pentas Asia. Manakala Nepal yang kini dibimbing oleh jurulatih sementara, Hari Hadka pula berdepan tugas berat untuk menggagalkan impian Harimau Malaya meraih 3 mata ditambah pula beraksi di Bukit Jalil. Bagi Kapten skuad kebangsaan, Dion Coles menegaskan bahawa Harimau Malaya tidak boleh memandang mudah keupayaan Nepal walaupun skuad The Gorkhalis itu hadir sebagai pasukan bukan pilihan di Stadium Nasional, Bukit Jalil, malam ini. Coles menjelaskan skuad Nepal tidak akan memberi jalan mudah untuk Harimau Malaya meraih kemenangan. Sebaliknya, semua pemain harus bersedia dengan cabaran bakal diberikan anak buah Hadka. Beliau berkata, barisan pemain Harimau Malaya perlu menampilkan persembahan terbaik dengan corak permainan agresif dan pantas bagi meneruskan rentak kemenangan berterusan malam ini. Atas kertas, Malaysia yang berada di ranking 118 dunia tampak memiliki kelebihan besar untuk memenangi perlawanan itu jika dibandingkan dengan Nepal yang menghuni tangga ke-180 dunia. Malah, berdasarkan rekod pertemuan, Harimau Malaya tidak pernah tewas kepada Nepal sejak 1983 dengan pertemuan terakhir kedua-dua pasukan pada aksi pembukaan kumpulan F di Stadium Sultan Ibrahim, 25 Mac lalu juga skuad negara menang 2-0.